Apa itu buli? Buli ialah perbuatan menyakiti, menindas atau memalukan orang lain secara berulang. Terdapat 4 jenis buli, iaitu fizikal, lisan, sosial dan cyber. Tanda-tanda mangsa buli: mangsa sering kelihatan murung, takut ke sekolah, prestasi merosot atau barangnya sering hilang. Tata cara pengurusan kes buli: yang pertama, terima laporan dan lindungi mangsa. Yang kedua, rekod maklumat. Ketiga, maklumkan guru disiplin dan ibu bapa. Keempat, siasat. Kelima, kaunseling dan intervensi untuk mangsa dan pembuli. Yang keenam, tindakan disiplin atau rujuk polis jika perlu. Ketujuh, rekod dalam SSDM dan pantau sampai pulih.